bila waktu yang sesuai. Tetapi tak kisahlah bila kita nak keluar, pastikan kita mempunyai tidur yang secukupnya. Rehat yang secukupnya. Especially bulan puasa ni, kita akan penat, mengantuk. Jadi berhenti, rehat. Banyak R&R, kemudahan R&R sekarang sepanjang highway. Dan ada kedai-kedai minyak yang sediakan kemudahan untuk berhenti dan rehat. So turun, kalau boleh minum-minum, kalau tak cuci muka, rehat seketika. Dan saya ingin sentuh tentang micro sleep. Okay, micro sleep ni satu perkara yang ramai yang bincangkan sekarang ni. Saya terbaca kalau kita terlelap 3 saat, tak kisahlah terlelap ke ataupun kita tengok telefon bimbit ke, distracted driving kan. Dalam tempoh 3 saat tu, kalau kita membawa kenderaan dalam kelajuan 70 km sejam, kenderaan itu bergerak 200 meter. So itu yang kadang-kadang orang terlelap, kenderaan langgar kenderaan di depan ataupun dia lawan arus bertentangan arah semua itulah kan. So kita memang kena pastikan rehat secukupnya dan mendapat tidur yang secukupnya sebelum kita memulakan perjalanan.